Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buah mempelam buahku ini diletak pula di atas peti. Izinkan saya perkenalkan diri. Moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Ashraf. Saya menikmati usia 11 tahun dan penuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Datuk Haji Baginda yang terletak di Umbai, Melaka. Kod sekolah saya ialah MBA 1077. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita dan melukis. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pensyarah. Kalau bukan kerana buku, tidaklah tokoh berilmu. Kalau bukan kerana hati, tidaklah saya berada di sini. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi sebuah novel yang pernah saya baca. Novel yang berjaya menawan hati saya bertajuk Sayang Cikgu Emilia Sayang. Penulis novel ini ialah Murad Arsyad. Novel terbitan syarikat penerbitan Ana Muslim ini diterbitkan pada tahun 2013 dan mempunyai 128 halaman bercetak. Harga bagi sebuah novel ini hanyalah RM10.90. Tema yang saya peroleh daripada novel ini ialah tanggungjawab, berkisarkan kasih sayang seorang anak murid terhadap ibu dan gurunya, tanggungjawab seorang anak terhadap pelajaran dan sikap prihatin seorang guru terhadap anak didiknya. Watak utama dalam cerita ini ialah Balkis yang berusia 14 tahun, merupakan anak tunggal dan tinggal bersama-sama dengan ibunya yang sudah tua iaitu Mak Jiha. Balkis datang daripada keluarga yang miskin, namun tidak sesekali dia mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. Sikapnya yang rajin belajar, meskipun jarak sekolah dari rumahnya yang jauh di pedalaman itu tetap tidak mematahkan semangatnya. Namun, prestasi peperiksaan Balkis bagi mata pelajaran matematik kian merosot sejak Cikgu Emilia menggantikan tempat Cikgu Halim 5 bulan yang lalu. Sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh Cikgu Emilia ketika mengajar pelajar tingkatan 2 amanah menyebabkan pelajar seramai 32 orang tidak faham akan mata pelajaran matematik. Apabila Balkis dan rakan-rakannya ingin bertanyakan soalan, mereka tidak langsung diberikan peluang, bahkan diherdik oleh Cikgu Emilia. Keadaan ini menyebabkan ramai rakan Balkis yang tidak menyukai guru daripada bandar itu. Ya, Cikgu Emilia merupakan guru yang tinggal dan membesar di kota metropolitan. Cita-citanya ingin mencuburi bidang perniagaan ditolak oleh bapa dan mamanya. Mereka mahukan anak sulungnya itu bekerja sebagai pendidik bangsa daripada mencuburi bidang perniagaan yang belum tentu halal tujuannya. Hal ini menyebabkan Cikgu Emilia tidak mempunyai jiwa saat mencentuni pelajar-pelajar. Balkis berasa sangat sedih kerana prestasinya kian merosot, ditambah lagi dengan kesihatan ibunya, Mak Jiha, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan sembuh. Suatu pagi, Balkis memberitahu ibunya dia tidak mahu ke sekolah kerana ingin menjaga ibunya. Saat berada di rumah, Balkis tidak melupakan tanggungjawabnya sebagai pelajar. Dia tetap membuka buku sekolahnya. Dia mahu menunjukkan kepada Cikgu Emilia yang dia bukanlah lemah dalam mata pelajaran matematik. Dia menulis sesuatu di atas sehelai kertas nota kecil sebagai motivasi agar dia tidak membenci Cikgu Emilia. Lalu ditempel di bahagian dalam kulit buku teks juga di bilik rumah Balkis. Ketidakhadiran Balkis ke sekolah menyebabkan Cikgu Mazlin mengajak Cikgu Emilia pergi ke rumah Balkis. Saat tiba di rumah Balkis, Cikgu Emilia terlihat sekeping nota kecil sayang Cikgu Emilia sayang yang ditempel di dalam kulit buku teks matematik juga di bilik rumah Balkis. Nota kecil itu benar-benar menyentuh hatinya. Dia tidak menyangka bahawa Balkis tidak pernah membencinya, meskipun sikapnya agak kasar terhadap pelajarnya itu. Dia berjanji bahawa dia akan mengubah sikapnya terhadap semua pelajar yang mengejar semula topik-topik yang mereka tidak fahami. Balkis bersyukur atas perubahan gurunya itu. Doanya selama ini dimakbulkan Tuhan. Sejak dari hari itu, Cikgu Emilia dan Balkis menjadi seperti seorang kakak dan adik. Baiklah, pada pendapat saya, novel ini sangat bagus kerana lebih angkat figura guru sebagai pendidik yang harus dihormati. Guru adalah figura yang mulia walau apapun pengalaman kita bersamanya. Novel ini mengajar kita bahawa peranan seorang guru itu besar dalam mencorak
menginspirasi dan membina setiap anak didiknya yang akan dirasai kesannya seumur hidup. Novel ini juga mengandungi sisipan glosari yang membantu murid seperti saya untuk memahami perkataan-perkataan yang digunakan dan menambah kosakata sedia ada. Ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa novel ini mengandungi banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar, terutama golongan remaja. Sekian, terima kasih.